Karnival Jom Heboh Sugulai Sejalai Sarawak kembali menemui warga Borneo sebagai pembuka tirai 2024. Berbagai acara dan aktiviti disusun sepanjang 3 hari penganjurannya, termasuk pertandingan tarian dan nyanyian. Tidak terkecuali tawaran hebat serta hadiah menarik menanti pengunjung menerusi reruai yang disediakan. Dan untuk butirannya, kita langsung bersama Farah Nabila Wazir di dataran perayaan Petra Kuching, Sarawak. Silakan Farah dengan laporan anda. Di studio terlalu meriah. Itu jika anda tanya saya apa saya boleh rumuskan mengenai hari pertama Karnival Jom Heboh Segulai Sejalai Kuching Sarawak ini. Saya kini berada di dataran perayaan Petra Kuching Sarawak di mana negeri Sarawak merupakan pembuka tirai bagi siri jelajah Karnival Jom Heboh bagi tahun 2024 ini. Negeri Sarawak merupakan negeri pertama bagi tahun ini dan tentunya sangat meriah kerana apa? Kami kembali menemani warga Borneo di bumi Kenyalang ini untuk 3 hari berturut-turut sehingga hari Ahad ini. Dan sejak pagi tadi orang ramai berpusu-pusu membanjiri reruai jualan, pameran serta reruai studio tonton drama sangat di mana pelbagai aktiviti dijalankan, antaranya ialah pertandingan tarian tradisional, pertandingan tarian etnik kreatif, aktiviti Bulletin Challenge serta penampilan selebriti terkenal tanah air iaitu Nabila Razari. Baiklah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Karnival Jom Heboh bersama saya sekarang ialah Ketua Pegawai Operasi Media Prima Omnia, Datuk Muhammad Effendi Omar. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah. Baiklah Datuk, saya nak tanya sikitlah. Mungkin Datuk boleh ceritakan sedikit apa antara komitmen dan juga penglibatan Kerajaan Negeri Sarawak dalam Karnival Jom Heboh kali ini? Alhamdulillah, pada Karnival Jom Heboh di Sarawak ini kita mendapat kerjasama sepenuhnya daripada Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak bagi menjayakan Karnival pada kali ini. Baiklah Datuk, mungkin Datuk boleh ceritakan juga sedikit mengenai reruai jualan dan pameran. Berapa jumlah reruai yang ada dan mungkin Datuk boleh ceritakan sedikit sambutan orang ramai pada Karnival Jom Heboh kali ini. Pada kali ini kita sudah semestinya membawakan banyak kelainan. Kita bawakan lebih daripada 130 jenama dan juga agensi kerajaan yang dibawa khas daripada Semenanjung dan juga produk-produk tempatan yang berada di Sarawak ini. Dan sambutan bagi warga Sarawak begitu menggalakkan sejak daripada awal pagi sehingga kini. Orang ramai berpusu-pusu mengunjungi karnival kita pada kali ini. Jadi kepada warga Sarawak dan juga kawasan sekitarnya yang masih lagi belum mengunjungi Karnival Jom Heboh Sarawak ini, jemput datang beramai-ramai bersama keluarga. InsyaAllah kehadiran semua akan mendapat satu kelainan yang kita bawakan pada tahun ini. Baiklah, terima kasih Datuk. Itu dia tadi Datuk Muhammad Effendi Omar, Ketua Pegawai Operasi Media Prima Omnia. Baiklah, warga Borneo yang mempunyai bakat terpendam dalam nyanyian, tarian maupun permainan alat muzik, anda boleh datang ramai-ramai ke pentas utama ini menerusi Jom Local Jam di mana anda boleh menampilkan bakat terpendam anda. Jadi mari ramai-ramai esok hari Sabtu, hari Minggu. Tiada alasan untuk anda untuk tidak berkunjung ke dataran perayaan Petra Kuching Sarawak ini untuk sama-sama memeriahkan Karnival Jom Heboh di sini. Di mana besok akan ada juga konsert Jom Heboh yang menampilkan artis antaranya Tujuh Lokal, Liza Hanim, Kakak Azraf dan ramai lagi. Jadi jom ramai-ramai kita meriahkan Karnival Jom Heboh di Kuching Sarawak ini. Baiklah, saya kira itu saja laporan saya secara lintas langsung dari dataran perayaan Petra Kuching Sarawak. Kembali ke Sri Pentas.